Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nawar Radiah binti Abdul Rahman, pakar patologi mulut daripada Institut Perubatan dan Pergigian Termaju, Universiti Sains Malaysia. Pernahkah terjadi kepada anda mempunyai sebarang ulcer yang lambat sembuh atau tidak sembuh, tumpuk hitam, putih dan merah di dalam mulut dan juga sebarang ketulan di dalam mulut anda? Sekiranya ada, berkemungkinan anda perlu menjalani prosedur biopsi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang penyakit tersebut. Biopsi mulut adalah sejenis prosedur pembedahan kecil yang melibatkan pengambilan tisu di dalam mulut. Apabila doktor yang merawat anda mencadangkan agar prosedur biopsi perlu dijalankan, ini mungkin akan menakutkan anda. Namun jangan risau, prosedur ini adalah selamat dan tidak mempunyai kesan sampingan yang besar. Sampel yang diperoleh daripada biopsi akan dihantar ke makmal untuk pemeriksaan lanjut. Sampel ini akan diproses dan seterusnya akan dianalisa oleh pakar patologi. Pakar patologi akan merumuskan diagnosis berdasarkan pemerhatian terhadap sampel tersebut dan disampaikan kepada pegawai yang merawat anda. Oleh itu, sangat penting untuk anda melakukan prosedur ini supaya sebarang penyakit berbahaya seperti kanser dapat dikenal pasti dengan lebih awal. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda.